telah berkunjung ke Istana Selindung Bulan yang suatu ketika dahulu menjadi pusat pentadbiran Kerajaan Pagaruyung yang merupakan sebuah kerajaan purba yang hebat. Kerajaan tua ini telah mula memerintah Sumatera Barat sejak dari tahun 1347 dan berakhir apabila Belanda menakluki Sumatera pada tahun 1825. Hari ini, Kerajaan Pagaruyung hanya satu kenangan tinggalan sejarah lampau. Di sini jugalah terciptanya perundangan yang dikenali dengan nama adat Pepatih yang diperkenalkan oleh Sultan Balon yang juga dikenali sebagai Datuk Pepatih Nan Sebatang. Pagaruyung telah berdiri sebagai satu kerajaan yang kuat selama 500 tahun di Sumatera Barat. Ini adalah kerana amalan adat Pepatih dalam pentadbiran mereka. Adat Pepatih adalah adat yang berdasarkan kepada amalan pemilihan secara demokratik dan satu-satunya kerajaan demokratik yang tertua di Nusantara. Hari ini, adat Pepatih di Sumatera berjalan seiring dengan amalan adat Temenggung. Terdapat tolak ansur di antara kedua adat ini di Sumatera. Ini jelas amat berbeza dengan amalan adat Pepatih yang terdapat di Negeri Sembilan. Namun begitu, sistem kekeluargaan berdasarkan kawasan atau daerah yang dikenali sebagai suku masih diamalkan tanpa sebarang perubahan. Umumnya, pada awal pembentukan adat Pepatih di Sumatera, terdapat hanya 4 suku saja, iaitu suku Koto, suku Piliang, suku Bodi, suku Caniago. Asal-usul Tuku Minangkabau hanya terbanyak 4 buah. Dengan ketentuan, menurut pepatah Minangkabau, alam bertambah lawe, bumi bertambah lebar, orang bertambah banyak, ditambahlah suku-suku yang 4 itu. Sedangkan suku asal nyampe yang berasal dari suku Melayu. Kami pulang ke Malaysia untuk menyingkap pelaksanaan dan amalan adat Pepatih masyarakat Minang di sini. Adalah menjadi amalan masyarakat Minang di Sumatera, di mana hanya kaum lelaki sahaja yang digalakkan merantau untuk mencari tanah baru di seberang. Kebanyakan kaum lelaki Minang yang datang ke Negeri Sembilan ini telah berkahwin dengan masyarakat tempatan dan memulakan sistem suku yang baru yang kebanyakannya adalah berdasarkan kepada asal-usul tanah dan kawasan mereka seperti suku tanah datar yang berasal daripada daerah tanah datar di Sumatera Barat. Terdapat 12 kumpulan suku di Negeri Sembilan, iaitu Biduanda, Batu Hampa, Mungkal, Seri Lemak, Payakumbuh, Tiga Nenek, Seri Melenggang, Batu Belah, Tanah Datar, Anak Aceh, Anak Melaka dan Tiga Batu. Sebenarnya Negeri Sembilan ini adalah negeri beradat yang begitu halus sangat, tapi nak dikaji. Kalau orang yang tak mengkaji, dia akan mengatakan adat Negeri Sembilan ni susah, rumit. Kalau kahwin dengan Negeri Sembilan susah, tak dapat harta lah, itulah, balik sehelai sepinggan. Sebenarnya tidak. Yang dia tak boleh bawa tu harta pusaka, tapi harta sepencarian bawalah, tak ada masalah. Suku-suku ini pula memiliki 5 prinsip utama dalam adat Pepatih yang masih dikekalkan turun-temurun, iaitu pertama, keturunan adalah dari nasab ibu. Ini jelas berbeza dengan sistem adat Temenggung yang meletakkan waris keturunan dari pihak lelaki. Kedua, tempat kediaman adalah di dalam kawasan milik isteri, bukan suami. Ketiga, wanita adalah waris pusaka. Keempat, perkahwinan seperut atau sesuku adalah dilarang sama sekali.
Perkawinan yang melanggar peraturan ini mengakibatkan pasangan akan terkeluar daripada suku tersebut. Kelima, orang luar tidak boleh menjadi ahli suku. Namun begitu, jikalau tidak dapat dielakkan, upacara berkediri atau sumpah taat setia akan diadakan untuk memberi laluan agar perkahwinan itu diterima oleh semua pihak di dalam suku. Suku ni dia dah memang terjadi dari dulu. Dia macam klan. Suku tu. Jadi laki-laki perempuan satu suku memang tidak dibenarkan kahwin. Bukan tak boleh kahwin. Kalau dari segi agama dia boleh kahwin. Yang tak boleh kahwin adik-beradik. Okey? Cuma sebab kita mengamalkan adat, jadi bila satu suku tu istilahnya adik-beradik. Jadi sekiranya tapi ada mau jodoh pertemuan di tangan Tuhan, bila dia kahwin juga dan bapa dan lembaga akan menghukum pasangan ni. Okey, dia menghukum kalau dulu-dulu yang perempuan kalau nak balik ke rumah mak, suami tak boleh ikut. Yang suami kalau nak balik rumah mak ayah dia, isteri tak boleh ikut. Okey. Tetapi sekarang itu yang duduk di kampung. Sekarang orang dah duduk di bandaraya. Kita pun tak tahu bila dia balik. Adat pepatih telah memberi kedudukan yang tinggi kepada kaum wanita yang tidak ada di dalam sistem adat Temenggung. Dalam adat pepatih, wanita dipanggil Ibu Soko dan diberi tempat utama yang sentral serta dimuliakan. Di dalam kata-kata perbilangan disebut Ibu Soko, tiang seri rumah pusaka, pusat jala kumpulan tali, semarak dalam kampung, hiasan dalam negeri.